Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam channel Sikit-Sikit Berita. Hari ini kita akan membuat satu podcast untuk membincangkan suatu isu yang sedang hangat di negara ini, iaitu teknologi hijau dalam melestarikan alam sekitar bagi sektor pengangkutan. Bagi membincangkan isu ini, saya menjemput 3 panel istimewa, iaitu yang pertama kita ada Encik Nazim. Beliau merupakan seorang pegawai dalam sektor pengangkutan. Yang kedua kita ada Encik Idlan. Beliau juga merupakan seorang pegawai yang pakar untuk membantu dalam sektor pengangkutan ini. Akhir sekali kita ada Profesor Mizwar untuk membincangkan podcast kita pada hari ini. Bagi melanjutkan podcast kita pada hari ini, saya akan mengajukan soalan yang pertama kepada Encik Idlan. Encik Idlan, apakah faktor-faktor yang menyebabkan pencemaran udara dalam sektor pengangkutan ini? Okey, baik. Kalau faktor-faktor dari sektor kenderaan, faktor-faktor pencemaran udara ni disebabkan daripada asap kenderaan itu sendiri yang mengandungi karbon dioksida dan karbon monoksida. Kedua-dua gas ni adalah merupakan gas rumah hijau orang panggil. Dan bila dia hadir ke udara, ia menyebabkan kesan rumah hijau dan orang panggil dia akan menjadi punca perubahan iklim yang mendadak. Jadi panas, suasana jadi panas, dia rasa sesak, dia rasa nipis, rasa halus, kering. Kita teruskan kepada Profesor Mizwar pula. Okey. Faktor-faktor yang menyebabkan pencemaran udara yang melibatkan teknologi hijau ini adalah dalam carta pencemaran udara dalam sektor pengangkutan, 95% kenderaan bermotor yang digunakan pada hari ini melibatkan banyak menggunakan petroleum primus. Kita tahu petroleum ni buat petrol dan diesel kan. Oleh itu, petroleum ini dijangka akan habis juga tak lama lagi. Akan habis digunakan. Jadi secara faktanya lah, kira-kira 60% sektor pengangkutan pada hari ini di dunia ini daripada petroleum. Jadi ada tak langkah-langkah untuk mengurangkan ataupun menggantikan sektor petroleum, gas petroleum ini? Antara langkah-langkah yang saya boleh bagikan satu contoh, kalau kita mengamalkan piramid mood teknologi hijau, yang di mana piramid ini berfungsi untuk mengurangkan pencemaran udara pada hari ini. Okay, terima kasih untuk Profesor Mizwar. Seterusnya kita akan bincangkan apakah langkah-langkah untuk menangani isu teknologi hijau dalam isu sosio-saintifik dalam sektor pengangkutan. Kita ajukan soalan kepada Profesor Nazim. Okey. Langkah-langkah mengenai isu sosio-saintifik sektor pengangkutan, kita ada tiga langkah. Okay, yang pertama, pengangkutan hijau. Dia macam pengangkutan sendiri. Guna kereta sendiri. Dia macam guna kereta sendiri. Contohnya dia macam basikal, naik bas, angkutan awam. Okey, seterusnya kita ada penciptaan kenderaan kereta elektrik. Terima kasih untuk Profesor Nazim. Tak apa, kita tanya kepada Profesor Mizwar. Apa langkah-langkah untuk menangani
isu pencemaran udara bagi sektor pengangkutan. Okey. Antara langkah-langkah seterusnya yang saya boleh berikan cuma dua lah yang saya dapat. Yang pertama adalah kita menukar sistem kenderaan kita yang ada dekat negara kita, iaitu kepada LNG dan CNG. LNG dan CNG ini dipercayai boleh membantu kenderaan kita menukarkan apa orang kata minyak kepada bahan yang boleh diperbaharui. Seterusnya, langkah kedua adalah kita menukar petroleum kepada bahan bio yang dihasilkan daripada yang dihasilkan daripada contohnya macam hasilkan daripada bahan-bahan yang alam semula jadilah. Kita gunakan sumber tu untuk memperbaharui sumber kita. Saya rasa itu sahaja yang saya boleh cadangkan. Okey. Terima kasih untuk Profesor Mizwar kerana telah memberikan langkah-langkah untuk menangani isu pencemaran udara bagi sektor pengangkutan. Sekian saja daripada podcast kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.